Okey, untuk orang yang pakai laptop normal, memang kita tak akan dapat USB slot yang mencukupi. Tak kiralah USB A ke, USB-C ke, kita perlukan hub untuk dapatkan slot tambahan. Contoh macam brand ni, aku beli memang tak cukup juga. Nasib baik masa aku beli tu harga dia murah. Tapi hari ni aku nak share dekat hangpa satu USB hub yang berbaloi untuk dibeli, harga dia RM70 saja. Seperti yang sedia maklum, Ugreen ni adalah satu brand yang kira kalau keluar produk tu mesti berkualiti dan premium. Tapi aku nak contoh dekat hangpa, USB hub ni harga dia RM70 dan bagi aku sangat berbaloi. Kalau hangpa tengok dekat sini, dia ada banyak option lah. 6 in 1, 7 in 1, 5 in 1 dan macam yang aku beli sekarang ni adalah 6 in 1 sebab aku nak dapatkan dua extra USB Type C dan juga dua USB Type A. Dan kalau hangpa tengok dekat belah kiri tu dia ada USB Type C tu adalah untuk PD charge. Contohlah hangpa cucuk hub ni dekat laptop, hangpa boleh guna dia sebagai charger juga. Jadi hangpa tak perlu lagi guna conventional charger laptop, hangpa boleh guna saja mana-mana USB Type C yang hangpa ada yang ada support PD charge. Macam aku sekarang aku pakai dua extra monitor. Jadi aku nak dapatkan lagi satu slot HDMI. Jadi hub ni dia ada sediakan satu extra HDMI slot. Kalau orang tanya aku kenapa aku tak ambil 7 in 1 sebab kalau hangpa tengok dekat 7 in 1 tu dia sediakan 3 slot USB A dan satu USB C. Tapi macam aku ada mix USB C dan juga USB A dan aku tak perlukan slot untuk LAN kabel sebab aku dah ada slot LAN kabel dekat laptop aku sendiri. So aku rekomenkan benda ni untuk orang yang macam aku lah, mungkin hangpa ada pakai extra monitor, lepas tu hangpa nak guna USB A sampai 2, USB C lagi 2. So ni USB hub ni 6 in 1 ni dah mencukupi untuk orang yang perlukan slot yang lebihan. So guys, boleh tengok back aku ni dekat bawah. Sampai situ saja hari ni. Ciao.